Baru-baru ni saya ke JT Tekam, Pogoh untuk berjumpa dengan seorang brother ni. Perkenalkan pada semua, ini brother Ayim. Abang Ayim ni nak pinjamkan saya enjin dan juga bot untuk ekspedisi teroka Sungai Muar. Tapi sebelum saya sampai ke JT Tekam ni kan, ada satu ceritanya lagi. Pada petang tu sebelum saya pergi ke JT Tekam Pogoh, abang saya yang bernama Syampot ni ajak singgah dekat tempat kerja dia kejap, dekat MBL Tanjung Agas. Rupa-rupanya MBL Tanjung Agas ni berminat untuk sponsor saya transport bagi menjalankan ekspedisi yang mendatang. Tapi semua ni dalam peringkat perbincangan lagi weh. Saya minta tolong korang semua untuk doakan semuanya agar berjalan lancar. Dan sekarang ni kita akan bergerak ke JT Tekam. Kali ni saya bergerak menggunakan X70 yang mengambil masa sekitar 1.5 jam daripada MBL Proton Tanjung Agas. Dan sambil-sambil tu saya nak kongsikan cerita sedikit tentang apa yang saya tahu pasal pergerakan umat manusia yang ada dekat atas muka bumi Tuhan ni. Dan kisah yang saya nak kongsikan ni kan akan berkait rapat dengan Sungai Muar. Okey, sekarang ni jom kita mulakan. Bagi memudahkan semuanya faham apa yang saya nak ceritakan ni, kita akan menggunakan peta. Dekat depan kita ni adalah peta dunia. Peta ni membantu kita menggambarkan bagaimana umat manusia ni bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan laluan ni kan telah digunakan sejak daripada ribuan tahun dahulu. Alright gang, kita mula. Dekat atas peta ni ada dua jalan utama. Jalan dan laluan ni punya penting, kita boleh umpamakan dia sebagai highway plus. Laluan ni menghubungkan Asia Timur ke Eropah. Dan laluan ni diberi nama sebagai Silk Road ataupun laluan sutera. Laluan sutera ni panjang dia hampir 6,400 km. Lepas tu kita pergi ke laluan satu lagi ni. Laluan ni telah wujud lebih lama daripada laluan sutera itu sendiri. Dan laluan yang saya masukkan tu adalah laluan rempah ratus. Laluan yang menggunakan air ataupun laut untuk bergerak ke satu tempat yang lainnya. Panjang laluan rempah ratus ni boleh mencapai 20,000 km. Itu bermakna 3 kali lipat panjangnya daripada Silk Road ataupun laluan sutera. Lepas tu geng, laluan rempah ratus tu betul-betul ada dekat sebelah tanah air kita ni. Dan mungkin disebabkan faktor-faktor demikian, tanah air kita ni pernah ada empayar-empayar hebat. Antaranya mesti Melaka lah. Tapi sayang, Melaka tinggal bersejarah. Habis run up angkara tangan kita sendiri geng. Dan sebelum Melaka runtuh pada tahun 1500, kapal-kapal dagang dari serata dunia yang melalui Laut Selat Melaka pasti akan singgah di Pelabuhan Melaka untuk berdagang dan sebagainya. Dan disebabkan itu jugalah saya pelik Kenapa bila kita cerita pasal Melayu akan ada orang label kita sebagai resis. Padahal geng, kalau kita ni resis, kalau tok nenek kita ni resis, korang rasa ada ke yang nak singgah tanah air ni untuk berdagang dan menyambung silaturahim? Tok nenek kita punya kaya dulu geng, sampai ada pepatah, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Itu macam punya label lah sembang. Kalau kita lah yang sembang sekarang ni, nak buat reban pun belum tentu jadi geng. Okey, sekarang ni kita patah balik ke laluan rempah ratus. Dan apa kena mengena laluan rempah ratus ni dengan Sungai Muar? Hilir ataupun muara Sungai Muar ni terletak di Laut Selat Melaka. Dan Laut Selat Melaka ni pula adalah laluan rempah ratus. Lepas tu jarak antara muara Muar dan kota Melaka hanya 30 km. Pada dahulu kala laut ni penuh dengan lanun-lanun dan juga perompak. Jadinya pedagang akan menggunakan Sungai Muar ni untuk tembus ke Laut Cina Selatan dengan melalui Sungai Pahang. Ini bagi mengurangi risiko gangguan para lanun dan juga perompak. Selain daripada tu, faktor cuaca juga memainkan peranan penting bagi setiap kapal yang ingin meneruskan pelayaran. Dan disebabkan itu juga, kita masih dapat menjumpai tinggalan orang lama yang pernah melalui Sungai Muar ni. Antaranya sauh kapal ataupun perahu kayu dan juga tiang kapal layar. 12 tahun lepas, arwah Atuk Si pernah bercerita, Sungai Muar ni memang boleh dilalui oleh kapal besar ataupun kapal dagang pada suatu ketika dahulu. Tapi pada masa tu saya muda remaja, jadi minat untuk mendengar cerita kisah-kisah macam ni memang agak kurang lah. Tapi bila jam berganti hari, kerana patah hati, kisah-kisah ni menekam jauh hari. Alright geng, sekarang ni kita dah sampai dekat JT Tekam. JT Tekam ni terletak di Pogoh dan tak berapa minit je nak ke Bandar Segamat. Saya datang ke JT Tekam ni adalah untuk berjumpa dengan Abang Ayim yang sudi meminjamkan enjin dan botnya untuk
ekspedisi teroka Sungai Muar. Sambil-sambil tu, saya dan juga abang saya ni, Syampot, perkena masak lemak baung dan juga ikan lais goreng kunyit geng. Dia punya best, memang teringat masakan orang Sepanloi lah. Tapi yang tak bestnya geng, Abang Ayim kata Sungai Muar ni akan ditegakkan. Ia bagi memberi laluan untuk projek Tebatan Banjir. Tak silap si projek Tebatan Banjir ni bermula daripada Batu Badak sehinggalah ke Bukit Kepong. Jadi sebelum hilangnya keaslian Sungai Muar ni, si dengan rela hati untuk mendokumentasikan perjalanan dan juga pemandangan yang akan tinggal kenangan suatu hari nanti. Kebetulan pula si dapat offer daripada Abang Johari. Dia sewakan si kamera Insta S4 untuk ekspedisi teroka Sungai Muar ni.